Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan kerana sudi meluangkan masa menonton video pembentangan kami pada hari ini. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan topik 1 iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Fokus utama pembentangan kami ialah untuk menjawab persoalan bagaimana matlamat falsafah pendidikan kebangsaan melahirkan guru yang mampu merealisasikan 4 tonggak pendidikan UNESCO. Pembentangan kami pada hari ini akan merangkumi falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, unsur-unsur falsafah pendidikan kebangsaan, tonggak pendidikan UNESCO, hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dengan 4 tonggak UNESCO dan implikasi falsafah pendidikan terhadap guru. Baiklah, untuk kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya akan menyerahkan pembentangan kita kepada saudari Alia. Sila. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Ayuni. Jadi, saya Alia akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Usaha ini bertujuan untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermaksud pendidikan tidak hanya menekankan kecemerlangan akademik, tetapi juga pembangunan sahsiah, nilai dan akhlak individu secara menyeluruh. Saya serahkan kepada Cik Lisa. Terima kasih kepada saudari Alia dan moderator kita, Ayuni. Seterusnya, selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan bahawa usaha pendidikan ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Individu yang dibentuk melalui sistem pendidikan ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa FPK menjadi asas kepada pembentukan individu dan juga panduan utama dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada Marsha. Saya akan sambung tentang berkaitan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini. Okey. Seperti yang kita tahu, matlamat pertama FPK adalah menjelaskan secara rasional tentang pelbagai amalan pendidikan yang kini. Ini bermaksud pada sikap rasa, pendekatan dan perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan ini mempunyai asas falsafah yang kokoh dan juga bersebab. Okey. Matlamat yang kedua pula ialah membimbing tindakan guru untuk menghadapi segala inovasi dalam bidang pendidikan. Seperti semua guru, seperti yang saya maksudkan ni, semua guru perlu bersedia dalam menyesuaikan diri dengan perubahan seperti penggunaan teknologi kini, kaedah pembelajaran abad ke-21 dan juga keperluan murid yang semakin mencabar. Okey. Betul tak puan ini? Ya, saya sememangnya bersetuju dengan apa matlamat yang telah diutarakan oleh ketiga-tiga sahabat kita sebentar tadi. Jadi, pada matlamat yang seterusnya, ialah melahirkan murid secara menyeluruh atau holistik, iaitu murid yang berkembang secara bersepadu, seimbang dan harmonis dari segi genre. Matlamat ini secara tidak langsung membentuk guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan sebagai pembimbing, pemudah cara dan contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Baiklah, Surai. Okey, terima kasih kepada moderator. Jadi, seterusnya, unsur FPK adalah, yang pertama adalah berilmu, seterusnya berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, pendidikan secara berterusan, memperkembangkan potensi individu, insan yang seimbang dan harmonis, mencapai kesejahteraan diri,
berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kesemua unsur ini saling berkait dan menjadi asas kepada pembentukan individu serta peranan guru. Tetapi kami hanya akan menerangkan FPK ini dalam 4 unsur sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang memperkembangkan potensi individu yang merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Potensi ini merangkumi unsur jeri. Apakah unsur jeri? Unsur jeri ialah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan unsur jasmani. Unsur jasmani ialah kesihatan tubuh, riadah, kembangkan bakat dan kemahiran teknikal serta manipulatif, memanfaatkan tenaga fizikal dan daya pengeluaran. Manakala bagi unsur emosi, perasaan jiwa yang kuat meliputi ciri-ciri, tenang dan kawal tingkah laku. Yang kedua, memiliki dan memupuk kasih sayang, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan, hargai dan menilai keindahan dan kesenian. Unsur rohani pula berkait rapat dengan sifat kejiwaan dan kebatinan, iaitu sedari dan menginsafi adanya pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian, sedari tanggungjawab, disiplin, kendiri dan membentuk akhlak mulia. Manakala yang terakhir, unsur intelek tumpuan pada daya berfikir. Kemahiran asas 3M dan 1M. 3M ialah membaca, menulis, mengira, manakala 1M ialah menakut. Yang kedua, tingkatkan penguasaan ilmu KPKK, iaitu kemahiran berfikir kreatif dan kritis. Seterusnya, ialah insan yang seimbang dan harmonis. Yang pertama, menghayati ilmu pengetahuan. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, teguh dalam agama. Yang keempat, fikiran dan jiwa yang terderap. Yang kelima, pertahanan diri. Dan akhir sekali, anggota masyarakat yang berguna. Okey, bersama itu, saya akan memberikan tahu beberapa kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang pertama adalah akui manusia dan alam pencipta. Kedua, fenomena alam ditetapkan pencipta. Ketiga, manusia dijadikan memakmurkan alam. Yang keempat, bertanggungjawab atas perbuatannya. Kelima, tingkatkan kukuh kepercayaan agama. Keenam, mengikuti dan amal ajaran agama. Ketujuh, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dan yang terakhir adalah mengakui wujudnya pencipta. Baik, seterusnya, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Antaranya ialah mencintai ilmu pengetahuan, gemar membaca, sentiasa menambah ilmu pengetahuan, meningkat dan menyebarkan ilmu pengetahuan, berfikiran luas dan terbuka, dan akhir sekali memanfaatkan ilmu untuk kebajikan diri dan orang lain. Yang seterusnya, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Rakyat Malaysia yang berketerampilan terbahagi kepada 3, iaitu memiliki pengetahuan dan kelayakan yang sesuai dengan tugas. Yang kedua, mempunyai kemahiran dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan sikap dan sempurna. Saya akan teruskan dengan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Apakah maksud rakyat Malaysia yang berakhlak mulia? Ia terdiri kepada 5, iaitu sedari kesan perbuatan, baik dan buruk seseorang. Yang kedua, yakin terhadap nilai mulia seseorang. Yang ketiga, amalkan baik dan hindari amalan buruk. Yang keempat, hayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Dan akhir sekali, mengetahui tentang nilai baik dan buruk seseorang. Okey, seterusnya, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, iaitu menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah. Menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sempurna, menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran, mematuhi peraturan dan undang-undang dan akhir sekali berusaha untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Seterusnya, rakyat Malaysia yang berupaya mencapai
kesejahteraan diri melalui fikiran yang waras, jiwa tenang dan badan yang sihat. Yang kedua, daya ketahanan kuat untuk menghadapi cabaran. Dan yang terakhir adalah mewujudkan perhubungan yang baik. Okey, baiklah. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Merangkumi daripada 7 perkara. Yang pertama, memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, bertoleransi, kekitaan dan hormat menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, memajukan ekonomi ke arah perkembangan bangsa negara dengan menggunakan teknologi dan sains. Yang ketiga, mengekalkan kestabilan negara. Yang keempat, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Yang kelima, bersemangat patriotik dan cintakan negara. Yang keenam, memupuk keharmonian negara. Yang ketujuh, mematuhi, mengekal dan mempertahankan perlembagaan. Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan melihat tonggak pendidikan UNESCO. Tonggak pendidikan UNESCO ialah 4 prinsip asas pendidikan yang meningkatkan perkembangan ilmu, kemahiran, sosial dan hubungan sosial seseorang secara seimbang. 4 tonggak tersebut ialah yang pertama, belajar untuk tahu. Yang kedua, belajar untuk membuat. Yang ketiga, belajar untuk menjadi apa. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama. Okey, seperti yang kamu semua tahu, tonggak belajar untuk tahu mengait rapat dengan unsur berilmu dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, unsur berilmu ini merujuk kepada keupayaan individu memperoleh atau memahami dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Manakala, learning to know ini adalah menekankan pada proses pembelajaran seseorang yang berbina kefahaman, kemahiran berfikir, rasa ingin tahu dan juga pembelajaran sepanjang hayat mereka. Okay, melalui tonggak ini, guru tidak hanya mengajar muridnya untuk menghafal fakta, tetapi memahami konsep, berfikir secara kritis dan juga menggunakan ilmu ini sebagai pembelajaran seterusnya. Baik, tonggak UNESCO yang kedua ialah belajar untuk menjadi apa? Iaitu berakhlak mulia. Tonggak belajar untuk menjadi apa atau learning to be berkait rapat dengan unsur berakhlak mulia. Tonggak ini menekankan perkembangan diri secara menyeluruh meliputi aspek moral, emosi, rohani dan nilai kemanusiaan. Unsur berakhlak mulia dalam FPK pula menekankan pembentukan tingkah laku seperti jujur, berdisiplin, amanah, hormat menghormati dan berbudi pekerti. Oleh itu, melalui learning to be, pendidikan berperanan membentuk individu yang membuat keputusan berlandaskan nilai moral dan etika. Baiklah, tonggak seterusnya. Seterusnya, tonggak yang ketiga adalah tonggak belajar untuk hidup bersama. Tonggak belajar untuk hidup bersama ini berkait rapat dengan unsur berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. Tonggak ini menekankan keupayaan individu untuk bekerjasama, bertolak ansur, menghormati kepelbagaian dan hidup secara aman dalam masyarakat maju. Melalui pendidikan, individu dibentuk supaya peka terhadap isu sosial, mempunyai semangat perpaduan dan sanggup menyumbang tenaga serta idea demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Yang seterusnya, belajar untuk melakukan iaitu bertanggungjawab. Tonggak belajar untuk melakukan berkait rapat dengan unsur bertanggungjawab. Learning to do menumpukan pada kebolehan individu mengaplikasikan ilmu, kemahiran dan nilai dalam situasi sebenar. Unsur bertanggungjawab pula merujuk kepada kesediaan individu melaksanakan sesuatu tugasan, membuat keputusan dan menanggung akibat daripada tindakan yang dilakukan. Melalui tonggak ini, individu dilatih melaksanakan tugasan dengan berdisiplin, bersungguh-sungguh dan beretika dalam kebaikan diri, masyarakat demi dan negara. Akhir sekali, saya akan terangkan mengenai implikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap guru. Okey, yang pertama,
Guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan mata pelajaran dan juga kemahiran pedagogi. Yang kedua, melaksanakan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan matlamat FDK. Yang ketiga, menyemai dan memupuk nilai murni serta etika keguruan. Yang keempat, menyempurnakan tanggungjawab dan accountability sebagai insan guru. Dan akhir sekali, menggunakan ilmu dan kemahiran untuk mendidik murid secara profesional. Ini menunjukkan bahawa FPK ini dapat membentuk guru yang holistik dan juga berkualiti dari semasa ke semasa. Baik, sebagai kesimpulan, falsafah pendidikan kebangsaan dan 4 tonggak pendidikan UNESCO saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik. Matlamat pendidikan ini bukan sahaja melahirkan murid yang seimbang, malah membentuk guru yang mampu merealisasikan pendidikan berkualiti untuk masa hadapan negara. Sekian sahaja pembentanan daripada kami. Terima kasih.